Kusangkakan dia menunggu, tapi rupanya cari yang baru. Salah. Kusangkakan lipstick, rupanya perfume. Jadi hari ni saya nak perkenalkan kepada anda botol baru yang ada dekat Encash, iaitu botol yang bersaiz 10ml. Dan anda boleh tengok dia seakan-akan lipstick, tetapi anda jangan tertipu dengan pattern luarannya. Sebab apa? Botol ini ialah botol perfume dan dia dikelilingi oleh plastik case, jadi dia tidak akan mudah leaking. Dan untuk harga borongnya pula, anda borong pembelian sebanyak 10 botol, anda sudah dapat dengan harga borong iaitu RM6.30 sahaja untuk satu botol. Botol ini datangi dengan spray yang jenis screw, jadi amat mudah untuk anda buka dan tutup. Dan botol ini mempunyai 6 warna yang berbeza. Dan sekarang dekat Encash kita ada buat package bina perfume jenama anda sendiri dengan minimum order hanyalah 150 botol saja. Dan modal hanyalah serendah RM5.50 sahaja untuk satu botol. Anda order 150 botol, mestilah kami akan bagi free item dekat anda. Nak tahu apa? Macam anda boleh tengok dekat sebelah saya, inilah contoh stiker jenama sendiri yang kami akan bagi dekat anda secara percuma saja. Anda akan dapat free design dan juga free stiker brand anda sendiri. Untuk material stiker anda jangan risau, kami tawarkan stiker high quality, kalis air, kalis minyak dan juga kalis alkohol. Untuk material stiker anda juga boleh pilih sama ada anda nak yang stiker jenis white, UV DTF ataupun stiker yang jenis transparent. Dan kami design secara percuma sahaja khas untuk anda. Untuk pilihan wanginya pula jangan risau, dekat Encash kami menyediakan lebih daripada 750 pilihan wangian yang anda boleh pilih. Kita ada pelbagai jenis wangian seperti wangian jenis fresh, wangian jenis floral, wangian jenis putih, wangian yang jenis oud dan juga wangian jenis Arabic. Anda tak tahu nak pilih wangian macam mana? Anda jangan risau, dekat Encash kami ada menyediakan 6 orang tim sales yang boleh bagi suggestion wangian top sellingnya dekat anda. Jadi kalau anda berminat dengan tawaran yang saya tawarkan tadi, anda boleh saja walk in ke Encash Perfume atau anda boleh klik link di bio saya atau mana-mana tim sales yang ada dekat Encash. Kalau video ni lalu anda punya FYP, anda jangan lupa repost untuk bagi info kepada kenalan yang lain. Dan juga jangan lupa dengan tagline kami, ketahanan dan keamanan anda. Aku tak mahu kami ingat tagline kami, ingat Encash Perfume. Bye bye.